Saya setuju. Kau orang setuju tak? Hari ni Anwar Menteri Kewangan. Dia ada akses untuk buka akaun pembendaraan. Dia Menteri Kewangan. Dia boleh buka LHDN. Dia boleh buka semua benda. Saya setuju, betul. Sebab itulah Tun Mahathir zaman. Nampak tak? Sebab itulah Tun Mahathir zaman. Supaya engkau buktikan atas apa yang kau tuduh. Sebab engkau ada akses. Termasuklah yang kau cakap, ada berkotak-kotak, ada 6 kotak. Nampak tak? Ni kadang-kadang Walano ni, dia tak tahulah dia bodoh ke, dia bebal ke. Saya tak faham. Tapi saya setujulah, betul lah. Buktikanlah. Sebab Anwar ada akses, dia mengaku dah ni lah. Jadi, datanglah mahkamah. Tunjuk dalam mahkamah, buktikan dalam mahkamah. Tentang kenapa Anwar Tun Mahathir baru saman. Sebab dia jadi Perdana Menteri, dia fitnah. Dulu dia bukan Perdana Menteri, implikasi dia tak besar. Jadi Tun Mahathir ambil tindakan kerana dia sebagai Perdana Menteri fitnah Tun Mahathir ni. Sehingga ramai orang percaya. Tapi dia orang ni, masalah dia tak faham proses mahkamah. Okey. Saya dah banyak kali kena saman kan? Kau pun tahu kan? Okey, saya cerita sikit. Supaya kau orang faham dalam cerita saman ni. Bila Tun Mahathir saman Anwar Ibrahim, dia akan bagi penyata saksi. Tun Mahathir akan bagi, Anwar akan bagi. Dia berbalas. Jadi bila dah bawa pergi kepada pembicaraan, maka dia kena masukkan lampiran-lampiran ni semua. Yang mana, kalau Anwar Ibrahim tu tuduh Tun Mahathir sakau, kaya kan semua, dia kena masukkan evidence tu semua. Dia bukan waktu bicara, tiba-tiba Anwar datang bawa 6 kotak. Bukan macam tu. Jangan lupa subscribe dan tonton video penuh di Suara Dunia.